Dengar dulu. Novi, you dengar sini. Biar I bosan lah. Biar I bosan tau tak? I bosan cakap pasal benda ni ulang-ulang kali. I tak minat menyanyi, Vi. You tak faham ke? Okay, whatever lah Ash. Sekarang ni, sama ada you suka ataupun tidak, hidup you perlu diteruskan. Vi. Dan untuk you teruskan hidup, sama ada you suka ataupun tidak, you perlukan duit, Ash. I bosan lah, Vi. You tak boleh cerita pasal duit. Tak ada benda lain nak cakap. Bosan tak bosan bukan masalahnya, you tahu tak? Ha? You tahu tak kenapa you kena buat benda ni sekarang? Sebab dalam bank you dah tinggal kosong. Zero, Ash. Dah tak ada duit. Now you tell me macam mana you nak pick up balik Tirana kalau you tak ada duit? Ha? You ingat Daddy Tirana nak terima you balik kalau you miskin? You ingatkan macam mana dia pandang you dulu? Sebelah mata pun dia tak pandang you lah, Ash. You nothing to him. Dah, habis cakap dah? I rasa kalau you dah habis cakap, baik keluar sekarang. Sebelum kita kena tangkap basah pula kat sini. And by the way, Ash, hujung bulan ni you kena keluar daripada rumah ni, ya? Sebab you dah tak mampu duduk rumah ni. 5,000 sebulan you tak mampu. You kena bayar lawyer, you kena bayar saman, kan? Bye. Ucap terima kasih dekat awak. Sebab awak hadir dalam hidup saya dan keluarga saya. Awak buat saya bahagia sangat, Tirana. Awak buat saya kembali pada asal-usul saya. Mengenali awak adalah sesuatu yang paling indah yang pernah berlaku dalam hidup saya. Mengenali T adalah satu benda yang paling indah buat Ash. Tanpa T, hidup Ash kesunyian. Maafkanlah Ash kalau Ash pernah sia-siakan T. Percayalah T itu bukan niat Ash. Ash menyesal, T. Ash menyesal. Ampunkanlah Ash, T. Terimalah Ash semula. Sebab Ash betul-betul cintakan T. T pun cintakan. Ampunkanlah Ash, T. Terimalah Ash semula. Sebab Ash betul-betul cintakan T. Pergi. Semakin aku cuba lupakan dia, semakin aku cuba benci dia. Semakin itulah aku rasa dia lebih dekat dengan aku. Minyak wangi dia. Ash janji Ash akan pakai minyak wangi ni hari-hari, terutamanya bila Ash rindukan baby, okey? Suara dia. I miss you, baby. So much. Mata dia. Senyum. Ketawa dia. Semua tu aku tak boleh lupa. Tapi Haji Mohsin tu dah tak nak kat aku. Dia dah ada pilihan hati dia sendiri pula. Mak, daripada mak duk meratak meriba macam ni, lebih baik mak tanya sendiri abang botak kesayangan mak tu. Apa hubungan dia dengan si Ruby? Mana tahu kot dia saja je buat gimmick nak jelaskan mak. Yelah, logiknya pun kalau mak boleh keluar dating dengan Pakcik Ben, Haji Mohsin pun boleh buat juga. Betul juga cakap si Jam tu. Daripada aku duk fikir bukan-bukan ni, baiklah aku tanya dengan Haji Mohsin tu sendiri. Tantah dia nak buat aku jealous. Macam aku buat dia jealous. Panjang umur anak bertuah ni. Mari sini kau. Sini kau. Ha, kenapa? Lupa pula lah. Dah lah. Orang tua ni. Dah ingat balik. Ni. Sebelum aku lupa. Ni. Kau ambil balik cincin Megatron
Al-Hakon kau ni, kau kasih balik pada Pakcik Ben kesayangan kau tu. Kau cakap dengan dia, aku tak boleh terima pinangan dia. Lah, apa sah pula? Pasal aku yakin cinta Haji Mohsin hanya untuk aku seorang. Dan aku yakini beliau sengaja membuat diriku mencemburui dirinya. Cewa!